apa yang Azlan boleh bagi tahu dekat seseorang tu yang nak membeli kereta ataupun sesiapalah kan yang tengah tengok kita punya podcast ni, supaya dia elak kesalahan lah. Kalau macam nak beli kereta, you jangan buat ni, you kena tahu ni, you kena pastikan ni betul. Apa kesalahan yang Azlan boleh bagi tahu dekat mereka, jangan buat. Kalau macam zaman sekarang ni, zaman social media kan, the case customer ni dia beli kereta, harga kereta 46,000, loan dia lulus 43,000. So kurang 3,000 lah. Betul. Suppose dia kena tambah down payment 3,000, betul tak? Tapi SA ni minta down payment 9,000. So kita kena tahu harga kereta dulu, lepas tu kita kena tahu berapa amount loan yang approve. Itu dua je. So daripada situ kita boleh tengok sama ada kalau kita request for full loan, kita tak perlu top up lah. Bila dia reduce loan, kita tengok harga kereta, kita kena tahu berapa sepatutnya down payment yang kita kena tambah. Kalau macam contoh harga kereta, let's say lah tadi 46,000. Tiba-tiba ada juga yang SA dia bagi tahu tak payah zero deposit ke zero full payment Zero down payment. So diorang akan apply loan yang lebih tinggi daripada 46,000 ke selalunya macam tu? Biasa kita tinggikan sikit amount loan tu. So kalau 46 maybe 50 macam tu. Kalau 46,500 contoh, kita akan tinggikan 47 ataupun 46,800, sebab harga on the road tu insurance tu hanya estimate sahaja. Tapi harga insurance dia berbeza untuk setiap orang, sebab dia ikut pada umur kan. Dia ikut pada umur kita. So that's why kita top up sikit dia punya loan tu. So katalah nanti dia punya insurance tu tinggi sikit, so dia tak perlu keluar duit lah. Everything dah covered dalam loan. Kalau dia increase sampai 50,000 pun, dia akan ada banyak lebihan, betul tak? So lebihan tu company dia tak akan bagi dekat SA, dia akan return balik kepada customer. So customer akan dapat cashback lah.